Nampaknya rezeki Bella sekarang memang mencurah-curah. Baru-baru ini Bella dilihat berada di Kota Baru, Kelantan untuk satu acara istimewa sebagai duta pembukaan restoran Hokkien Mee yang terbaru di Aeon Kota Baru. Ramai peminat hadir untuk melihat Bella secara dekat dan suasana memang sangat meriah. Bella juga nampak ceria melayan peminat walaupun jadual kerjanya sangat padat sejak kebelakangan ini. Namun apa yang paling mencuri perhatian netizen bukan saja tentang Bella di Kelantan, tetapi gelagat Syed Saddiq yang ditinggalkan menjaga Ara dan Aiden sepanjang Bella outstation. Momen itu dikongsikan dalam media sosial dan ramai netizen terus terhibur melihat cara Saddiq melayan anak-anak Bella. Daripada urus pakaian, sampai bab makan pun semua dia bantu. Ramai netizen berseluruh mengatakan, nampaknya Syed Saddiq memang sudah menjalani latihan awal menjadi dadi sepenuh masa. Malah ada yang berkata mungkin latihan triathlon Saddiq memang membantu sebab dia nampak bertenaga melayan dua anak Bella seharian. Lebih lucu apabila Aiden dan Ara dikatakan meminta nasi ayam daripada dadi Saddiq. Netizen pun mula mengusik dan bergurau kononnya mungkin Saddiq belum pandai masak nasi ayam lagi, sebab itu terus beli makanan luar. Kalau dengan Mommy Bella, Aiden dikatakan suka minta siput sedut dan sup ayam sebab Mommy rajin memasak di rumah dan tak suka membazir beli makanan luar. Satu lagi momen yang mencuit hati netizen ialah apabila ada yang perasan pakaian Aiden nampak tak berapa matching. Terus ruangan komen dipenuhi dengan gurauan mengatakan itu memang normal kalau dadi yang jaga anak-anak. Ramai bapa di ruangan komen turut mengaku mereka pun selalu jadi macam itu. Asalkan anak selesa dan siap berpakaian, itu pun sudah cukup. Apapun, ramai netizen sebenarnya suka melihat sisi lembut dan penyayang Syed Saddiq bersama Ara dan Aiden. Malah semakin ramai yang merasakan hubungan mereka benar-benar serius dan menuju ke arah keluarga bahagia. Ruangan komen juga dipenuhi doa daripada peminat yang berharap Bella dan Syed Saddiq dipermudahkan segala urusan mereka. Ramai yang mengaku gembira melihat Bella sekarang nampak lebih tenang, ceria dan sentiasa dikelilingi orang yang menyayanginya. Dan kalau melihat cara Saddiq melayan Bella serta anak-anak, memang ramai dah mula membayangkan suasana mereka selepas berkahwin nanti. Apapun kita doakan sahaja yang terbaik buat pasangan ini. Semoga Bella Astilah dan Syed Saddiq dipermudahkan urusan dan kalau benar ada jodoh, semoga cepat melangkah ke jenjang pelamin. Jangan lupa tinggalkan komen dan kongsikan pendapat anda. Adakah anda juga suka melihat gelagat dadi Saddiq bersama Ara dan Aiden?